sebut, tak sebut pun tak apa, tak niat pun tak apa. Memang kita kerana Allah sembahyang, ada sembahyang kerana Tok Pekong ke apa ke? Wallahualam lah, kalau dia sembahyang kerana Tok Pekong di sini, saya tak tahu. Tentu sembahyang kerana Allah Ta'ala kan. Tunai, tak sebut tunai Ustaz? Tunai. Kita tunai sekarang ni bukan kita qada, bukan kita bukan qada, kita bukan apa? Di luar waktu sembahyang. Orang sembahyang Isyak pada waktu apa? Pada waktu Zuhur, kerana dia apa? Kerana dia tadi malam tadi terlupa sembahyang, tertidur. Dia qada. Itu yang tak tunai. Sekarang ni tunai dah ni. Waktu Isyak kan? Sekarang ni waktu Maghrib. Tunai dah tu. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah lah. Tak ada kerana siapa-siapa. Baik. Jadi tiga ibu-ibu, tiga ni. Aku sembahyang fardu Isyak. Sudah. Kalau sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang berjemaah, dia jadi makmum, tambah sikit, iaitu makmuman. Ataupun mengikut imam. Ataupun apa lagi? Menjadi makmum pun boleh. Tambah itu je. Kalau imam, menjadi imam. Ataupun imaman. Sudah. Itu saja. Ini cerita kita sembahyang seorang diri ni. Seorang diri. Allah, aku sembahyang fardu Isyak. Hu akbar. Sudah. Tak payah sahaja aku sembahyang fardu Isyak, menghadap kiblat, apa lagi? Tunai kerana Allah Ta'ala. Tak payah. Malam ni ambil yang ni. Bukan yang panjang tu tak betul, tidak. Siapa-siapa boleh buat yang tu, itu paling baik. Lengkap, sempurna. Kerana melengkapi dengan perkara-perkara sunat di dalam tu. Tapi kerana kita tak boleh, kita tak mampu. Kita ini, kita tak boleh nak sebab niat ni dia bukan kena susun ayat, tak. Dia ini lintasan di hati, niat ini. Allah, aku sembahyang fardu Isyak. Sudah. Itu saja. Allah, aku sembahyang fardu Isyak. Aku solat fardu Isyak. Boleh juga sembahyang ke, solat ke. Ada lagi perkataan lain dalam, kalau bahasa Kedayan, ada yang lain ke? Ke sama aja? Kan? Allah, koi sembahyang fardu Isyak. Sudah. Boleh betul? Nak pakai bahasa apa? Silakan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Hindustan. Asal niat dia itu saja. Allah, aku sembahyang fardu, koi sembahyang fardu Isyak harus saw imam. Hu akbar. Boleh? Sudahlah. Allah, aku sembahyang fardu Isyak mengikut imam. Wa akbar. Allah, aku sembahyang fardu Isyak makmuman pun betul juga. Allah, aku sembahyang fardu Isyak menjadi makmum pun betul juga. Wa akbar. Jangan kau pandai-pandai, Allah, aku sembahyang jadi imam. Tu imam dah ada di depan, kau imam juga. Okay. Boleh, tuan-tuan. Itu saja. Aku sembahyang fardu Isyak. Sudah. Tambah sikit menjadi makmum. Ataupun makmuman. Sudah. Pendek saja. Supaya anak-anak kita, remaja-remaja kita yang baru nak belajar sembahyang, dia tak rasa susah. Nak kena susun ayat tu tak rasa susah. Pasal pendek tu je. Ni bukan saja anak-anak remaja kita tu. Anak-anak kita, uncle-uncle kita, haji-haji kita yang baru-baru masuk baru balik tu, yang 50, 60 nak belajar sembahyang tu. Supaya tak rasa susah. Dia dah baru umur 70, baru orang ajak pergi ke masjid, baru nak ikut orang pergi masjid. Lepas tu nak angkat takbir, Allah, payah pula dia. Aku sembahyang fardu Isyak 4 rakaat. Ujung-ujung balik je lah.
Pasal dia rasa susah. Jadi ambil yang tu, yang pendek itu. Ibu-ibu, okey? Boleh? Boleh tuan-tuan? Yang ini boleh? Niat boleh? Selesai niat? Selesai niat kita nak masuk kepada takbir. Okey? Selesai.